Saya nak maklumkan saya baru ke Istana Johor menghadap ke bawah duli Yang Mulia Tuanku Sultan Ibrahim yang Pertuan Agong. Dan di antara tema utama yang kami bincangkan ialah tentang langkah-langkah tegas tahun, 2 tahun kebelakangan ini dan juga mutakhir ini terhadap rasuah yang menular di peringkat atasan. Meskipun kerajaan Madani telah menegaskan bahawa di antara dasar utamanya adalah menekankan isu tata kelola, menghapuskan amalan rasuah dan kebejatan, namun masih ada saki-baki yang terperangkap dengan kerangka dan pola budaya lama yang bobrok. Saya tentunya menyampaikan maklumat terkini hasil siasatan badan-badan, cuma menekankan bahawa kita tidak akan bertolak ansur, tidak akan menerima apa-apa ugutan dari mana-mana pihak, dan kita akan tegas menghadapi masalah ini sama ada kawan atau lawan. Beberapa tindakan telah diambil yang melibatkan juga anggota pentadbiran termasuk di pejabat saya, rakan-rakan dari parti komponen dalam perpaduan, pembangkang, pimpinan utama Angkatan Tentera dan penjawat awam. Kita akan terus bertindak tegas menyelamatkan negara dan dapat menggunakan dana yang sewajibnya dan wajar untuk membela nasib rakyat jelata.